Dia kata dia sayang ulama. Dia datang sini pun nak tengok masjid Tok Guru ni. Tapi boleh ke nak tengok siap kena buat latihan operasi dalam masjid Kita ni? pun sayang ulama. Sebenarnya kami yang pergi buat latihan kat masjid tu kerana apa tau sebenarnya? Kerana kita nak Allah selamat. Kerana kita nak tunjukkan orang kata apa? Yalah dekat pelatih-pelatih ni. Oh inilah masjid Tok Guru. Inilah masjid Tuan Guru Haji Adi Awang kan. Saya sendiri pun tak pernah pergi kan. Jadi bila kita tak pergi buat latihan pagi sebab pagi Tok Guru mengajar. Pagi Tok Guru mengajar, jadi kita pergilah petang. Kalau guna cakap ada orang kata padam balik, ya jangan keluar kenyataan macam tu. Sudahlah kita ni dah berpecah belah dalam politik, berpecah belah. Segala benda berpecah belah kan. Saya buat live malam ni lebih kepada nak clearkan benda tu, lebih kepada nak sampaikanlah supaya kita fikir guna akal yang waras. Takkanlah kita ni orang Islam, orang Melayu yang beragama Islam nak masuk masjid pakai kasut subhanallah. Boleh fikir. Dia cerita dia yang pakai kasut tu dalam CCTV tu record dekat koridor tandas sebelah kanan. Siapa yang pernah pergi masjid tu dia tahu. Tandas baru siap sebelah kanan tu, dia koridor dan koridor tu ada tile. Jadi adalah jurulatih ataupun anggota, saya tak ingatlah dalam video yang ditunjukkan dulu. Masuk ke tandas tu, kawasan tu memang berkasut pun. Kawasan tu memang boleh pakai kasut. Itulah sebenarnya bila buat macam ni, pandangan buruk